Baru tayang 7 hari terus raib dari pawagam. Inilah misteri yang terjadi pada filem konspirasi arahan Gas Abu Bakar. Dibentangi oleh Datuk Adi Putra, Hisham Hamid, Sarima Ibrahim dan ramai lagi pelakon-pelakon yang hebat. Filem ini mula ditayangkan pada 21 Mei 2026 di sekitar 120 pawagam di seluruh Malaysia. Tapi lepas saja 1 minggu, tiba-tiba tayangan dihentikan. Sedangkan ikut skim wajib tayang, filem ini sepatutnya mendapat slot sekurang-kurangnya 14 hari. Jadi persoalannya adalah kenapa filem ini awal sangat ditarik. Cerita dia pun bukan biasa-biasa. Ia mengisahkan tentang pasukan elit dalam SPRM menyerbu satu lokasi untuk merampas server sulit. Dan dalam server tersebut terdapat senarai ahli-ahli politik yang korup, transaksi akaun offshore dan data-data rahsia yang boleh menggegarkan negara. Bila data tu bocor ke media dan dark web, terus berlaku krisis politik besar-besaran. Pendek kata, walaupun fiksyen, jalan cerita dia terasa terlalu dekat dengan realiti. Finas kata, penamatan tayangan tersebut atas permintaan penerbit sendiri bukan arahan daripada pihak kerajaan. Gas Abu Bakar sendiri dikatakan hanya tahu melalui WhatsApp. Dan pelakon pun terkejut. Penerbit dah bagi kenyataan rasmi. Mereka kata filem ini ditarik atas perkara yang tidak dapat dielakkan. Jadi sekarang ni ramailah yang mula tertanya-tanya, adakah ini strategi marketing untuk cipta FOMO ataupun memang ada tekanan luar? Dan yang pasti konspirasi filem ini lagi gempak di luar berbandingkan filem tu sendiri. Jadi siapa kat sini yang dah tengok cerita ni, apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.